Assalamualaikum semua. So hari ini kita akan buat welcoming board untuk projek RBT untuk kali ini. So bahan-bahan yang diperlukan ialah selipar, kita ada hot glue gun, seterusnya kita ada tali, seterusnya kita ada mounting board, kita ada double side tape, kita ada clipboard warna-warni, kita ada plastik kaca. Ini adalah bahan yang penting untuk dijadikan bingkai. Lepas tu kita ada beli loceng. Loceng ni saya beli dekat TikTok sebab dia comel. Lepas tu saya beli pelekat. Pelekat ni tadi dah sama dengan loceng. Lepas tu kita ada pen dengan kertas A4. So ini adalah cara-cara untuk buat. So dekat bengkel hari tu saya ada buat kelopak bunga. Saya tekap dulu bentuk kelopak bunga dekat kertas. Lepas tu saya tekap ke atas selipar dan saya gunting. Lepas tu ini adalah kelopak bunga. Ada 4 yang saya dah gunting hari tu. Ini adalah cara-caranya saya gunting. Lepas tu kelopak bunga tadi tu saya gam setiap penjuru dia tu supaya jadi bunga. Tada, dah jadi bunga. So ini bunga yang tadi saya buat. Lepas tu yang ini mounting board, saya letak double side tape. Lepas tu tali tu saya gunting-gunting, saya susun atas double side tape tu. Lepas tu ini paku tekan tadi, saya ambil warna kuning supaya nampak lagi timbul bunga tu. So next, saya nak tunjuk yang saya pasang pelekat tadi. Saya tebuk lubang kat belakang tu supaya skru dia tu boleh masuk dan dia boleh lekat. So dia akan jadi macam tu. Okay, so next, saya tulis perkataan welcome. Ini adalah contoh saja untuk saya bagi tahu ia function. So ini locengnya saya tali. Saya letak hot glue gun untuk dia lekat. Lepas tu akhir sekali step dia ialah dekat bingkai kaca plastik yang tadi tu saya letak hot glue gun setiap penjuru, dan bila dah lekatkan gam, saya terus lekatkan dekat atas mounting board tadi yang ada tulisan welcome supaya dia nampak lebih glossy dan dia boleh nampak lebih cantik dekat pintu macam dekat kedai-kedai selalu ada. So selain daripada perkataan welcome, kita boleh letak close dan open. Itu sahaja.